ini adalah Smart Plus yang dibangunkan oleh tim kami yang akan digunakan oleh Jabatan Patologi yang digunakan untuk menghantar sampel daripada ward ke makmal untuk ujian darah. Okay, so untuk komponen-komponen dia, dia ada beberapa komponen lah dalam Smart Plus ni yang telah dibangunkan, iaitu antara komponen yang ada adalah beberapa bahagian. Pertama, kita ada penutup dia, cover. Dekat cover ni kita ada sensor, temperature sensor, dan juga ada screen lah yang akan menunjukkan suhu di luar box dan juga di dalam Smart Plus ni. Okay, suhu dalam dan luar. Okay, so antara komponen lain kita ada ice pack. Okay, ice pack ni sebelum kita gunakan hendaklah kita bekukan lah, kita letak dalam freezer dan dibekukan untuk digunakan. Sebelum digunakan kena bekukan dulu. Kita ada dua, kiri dan kanan. Dan juga kita ada slot untuk slot untuk kita punya sampel darah, untuk susunan sampel darah lah. So kalau yang ni kita boleh letak 5 ataupun 6 sampel darah lah di dalam satu plus ni. Okay, so cara susunan dia, sampling darah di tengah. Okay, ice pack ni di kiri kanan box, kiri kanan. Okay, dan selepas sampling dibuka, kita tak boleh buka lama, terus kita tutup lah. Dan bila tutup jangan lupa lock. Okay, lock. Dan untuk makluman, temperature yang ada ni kita akan yang direkodkan akan dihantar ke cloud dan kita boleh monitor lah suhu di dalam plus ni adakah dalam keadaan okey ataupun tidak sepanjang plus ni digunakan. Itu saja. Terima kasih.